Okey, ini adalah kotak Bestari Multi-Purpose Crispy Frying Hot and Spicy. So, ini adalah tepung goreng ayam ataupun tepung goreng serbaguna jenis pedas daripada Bestari. So, pek dalaman Bestari macam ni hot and spicy daripada Bestari. So, serbuk tepung goreng Bestari macam ni di dalam. Okey, tuangkan tepung goreng Bestari di dalam dua bekas. Satu dalam bentuk tepung yang biasa, satu lagi dalam bentuk tepung yang telah disebatikan dengan sedikit air. Macam ni. Okey, masukkan ayam. Kemudian gaul rata. Macam ni. Pastikan ayam telah digaul rata macam ni. Kemudian masukkan ayam tadi ke dalam tepung goreng Bestari yang kering macam ni. Kemudian gaul rata. Pastikan ayam digaul rata seperti ini. Panaskan api ke dalam minyak dan masukkan tepung goreng, ayam goreng, tepung goreng Arabi ke dalam kuali yang tengah panas. Teruskan menggunting sampai kuning kekuningan dan isi ayam masak dengan seteka. Jika ayam goreng Bestari sudah siap, bolehlah diangkat untuk dihidang dan dimakan. Selamat mencuba.